Ya, kita nak tangkap orang Kelantan ni. Welu awal kilik big nak game. Assalamualaikum. Siapa yang jaga? Yang ni siapa? Kekasih. Loan dia kita bayar macam mana? Tetap kira kalau pinjam 70,000, kita kan kira dia punya bunga masih lagi bayaran bulanan tu tetap sama, betul? 2026 melalui pindahan akta sewa beli. Apa dia? Wah, ini kacau ni, orang jual kereta tak tahu ni. Baru sebulan tu. Okey, tak apa. Awak kena bagi tahu dekat customer. Dia melalui Menteri Al-Mizan lah. Dia ubah sikit beli kereta. Cara bayar bulan dia berdasarkan reducing balance. Contoh dah bayar 60,000, dia akan kira daripada starting 60,000, 50,000. Contohlah kalau orang tu tiap-tiap bulan bayar 15,000 ke apa kan. Kita tak tahu, ada orang bayar bulan 15,000. Kau pandai-pandai yang tak tahu. Anda jual elek tu. Mana satu Mami Hana je? Semua Mami. Yang anak dara tak ada. Tak nak check lah. Ni je produknya. Ke berapa banyak produk? Bag tu satu tu je ke yang 239? Buy one free one. Mana buy one free one? Sekecil-kecil tidak letak harga macam gitu. Tak adalah, okey lah. Yang penting tanda harga tu pamer biar dia jelas lah. Bos ada satu menu je. Nasi lemak sotong. Sedap. Allah bagi sedap. Allah bagi sedap Tapi untuk orang Melaka boleh tolong tak? Kadang bagilah promo buat jual murah. Mana tahu abang ni boleh beli 3. Betul tak? Setuju tak abang? Memang nak beli. Ya. Ni jual apa? Just start Harga dia? Kontak Oh, kaunter sebelah. Sini perform penyediaan barang lah. Dia lebih kurang macam tempat untuk show off lah. Belagak lah. Show lah. Tak rugi ke buat buncit-buncit macam ni? niaga kita kena sedekah-sedekah. Oh, maknanya lebih bagus, pada bagi sedekah lah. Saya nampak pada jauh akak minum berdiri kak. Tak elok tau. Kak mana dapat ni avocado gemuk-gemuk ni kak? Sabah dapat dari mana? Dia keke, saya papar. Boleh tak minta tolong? Cuma harga ni abang kena pekatkan sikit satu. Lepas tu boleh tak kalau letak tempat yang tinggi sikit sebab Boleh. kita jauh kita tak nampak. Tapi kalau kita dekat baru nampak. Tapi bila saya dekat takut awak tak selesa. Kak, saya ada macam pelik kat sini kak. Kakak rasa apa yang pelik kat sini kak? Tanda harga. Mana dia kak? Ada kat? Yang sini Okey. Tak perasan? Wah kak, itu hari memang betul kak. Memang betul sedap. Wow. Macam apa tu tulis kan? Apa ni? Apa ni? Yang hilang bang, petang nanti datang balik. Betul? Magic ball. Okay, kalau boleh letak belah depan ke apa? Depan ke apa, selotip. Nanti carilah benda yang lebih Yang mencantikkan kedai. Tapi yang ni memang korang akan keluarkan produk dalam tin. Macam mana korang buat kat situ lah? Okey. kiranya abang order Abang terus buat. Kiranya dia ready made, fresh made. Kau betul-betul kau cakap ready made ke, fresh made ke, handmade ke? Fresh made. Saya takut macam tengok dalam video ke. Cuma itu macam ada orang tu dia tak ada sijil halal. Lepas tu dekat sini dia letak halal. Tak boleh. Macam tak boleh, itu petunjuk representasi palsu lah pasal halal. So korang kalau korang ada apply, yes korang pakai. Tapi kalau korang tak ada apply, jangan. Sebab dia macam bagi satu gambaran ni lah. Fake lah. Fake lah. Chili oil tu harga dia ada? Ada ni ah. Mana? Dekat dia punya ni. Produk? Produk. Mana kak? Kecil. Saya akan tahu kat sini Nampak Boleh? ke tak tu? Tak ada masalah. Cuma mesti ada. Sebab petang ni saya akan jalan pula dengan pengarah. Pengarah saya dia makan orang tau bang. Ada ke Gelak tak tu? pula. Macam tak ada. Itu lah ni Angah punya. Saya pun tak tahu mana dia letak. Apa yang beza 25 dengan 35? Cuba awak bincang dengan saya kat sini. Kalau 25 dapat lauk separuh bekas dengan 2 nasi. Kalau 35 lauk separuh bekas. Melaka lah. Cakap Melaka bang. Cakap Melaka, cakap Belum Melaka ni bang. Tak keluar ni sekarang. Bang, 3 ekor. Kupang. Yang tengah duduk tu. Abang ke Abang? Ya, kita nak tangkap orang Kelantan ni. Tanda harga semua okey. Cuma saya punya kerisauan yang guna kotak makanan tu
Saya pun rasa macam Havoc Food Festival 48 dekat Jepun. Tahu kenapa kat Jepun? Tanda harga dia macam tengah menghormati saya. Kejap-kejap dia tunduk. Saya tak tahu saya nak kena tunduk ke apa kan. Saya nasihatkan dia orang. Depan ni ada kedai printing. Cari yang orang kata apa, yang kalau Melaka panggil semenggah sikit lah. Semenggah sikit lah. Saya memang sokong bila tuan tegur diorang lah. Bila tuan tegur, diorang agak takut sikit. Bila tuan kata malam ni petanda pengarah akan turun, lagi diorang rasa kejap lagi siap benda tu. Itulah. Sampai berapa bulan? Hari ni 29 sampai 2. Okay. Kalau ada program yang orang kata apa boleh memenangkan orang Melaka tu buatlah. Boleh tu? Kan? Buat happy hour ke apa. Boleh. Ni masuk tadi pun dia orang masuk pun dapat duit ni. Dapat duit, Keluar kita pun dapat bagi duit. kupon, keluar duit habis.